lepas terusan Panama, Greenland dan Selat Hormuz, lah ni kerajaan Donald Trump ni dia nak pergi pandai pula dekat Selat Melaka. Okey, tempat ni bukan biasa-biasa weh. Ini laluan nyawa ekonomi negara musuh ketat Amerika iaitu China. Jadi kita tengok ikut laporan Al Jazeera, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth, okey, dia gilah jumpa dengan pertahanan Menteri Indonesia nama Jeffrey Samsudin. Jadi saya dah sign ada deal hak besar dan Indonesia pula setuju beri ruang udara lagi luas kat tentera Amerika. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kapal tebal Amerika boleh lalu buat latihan dan ronda kat atas. Pendek kata ibarat macam abang JPJ kat alik kita ni boleh main ikut ronda suka hati je. Trump ni pula dia nak lebih. Okey, dia nak lebih lagi untuk dapat akses tanpa limit, unlimited access. Jadi Presiden Indonesia nampaknya Prabowo ada kata tanda-tanda setuju. Dan sebenarnya sejak Trump masuk penggal kedua lah Presiden Amerika ni, strategi dia jelas molek. Kita tengok dia nak kontrol laluan laut dunia. Lepas tu dia nak kepung laluan penting musuh dia, China. Sebab tu dia kacau. Yang sebelum ni dah kacau terusan Panama, Greenland, laluan Arktik dan baru-baru ni lah Selat Hormuz dengan Iran ni. Jadi semua ni satu cerita je. Trump dia nak pegang jalan minyak dan laluan perdagangan dunia. Tapi kalau banding semua tu, Selat Melaka ni lah paling hak padu sekali. Dia bukan laluan hak calang-calang. Okay, kita tengok Selat Melaka ni, dia duduk antara semenanjung Malaysia, Sumatera, sambung daripada Laut Andaman sampai ke masuk Laut Cina Selatan. Jadi tepat hak paling sepit sekali iaitu 37 km je. Jadinya kalau jam, bukan setakat roti kaya butter jam. Hak ni memang jam lah ekonomi dunia sekali. Okey, ini kita baca ikut data ni. Kita tengok data 90% adalah trade dunia laluan laut. Dan 65% minyak laluan. Lepas tu 40% trade dunia hak lalu Selat Melaka. Dan kalau laluan ni kena kacau, memang kos dunia, seluruh dunia akan naik 30%. Jadi untuk China pula memang guna kau-kau lah laluan ni. Okey, contohnya 60% kapal dia lalu dan 80% minyak import dia lalu sini dan 50% trading dia bergantung kat sini. Dan kita tengok Selat Melaka ni ibarat kiranya laluan nyawa negara China. Okey, dan Amerika dia tahu benda ni. Sebab tu dia nak ada tentera kat sini supaya kalau jadi apalah. Dan dia boleh tekan minyak China macam tutup buka Suez je. Okey, setakat ini Amerika belum ada pangkalan tentera besar dekat sini. Cuma hak dia adanya belah Singapura lah, dekat pangkalan Changi tu. Ya, dan kapal perang Amerika situ boleh singgah isi minyak, buat maintenance dan tak payah beri apa-apa notis lah. Dan kalau dapat akses ruang udara belah negara Indonesia, lagilah comel. Lagi molek kemah. Dia boleh parking kapal induk ni tepi Sumatera, lepas tu hantar jet litah Indonesia. Boleh terus pergi blok Selat Melaka. Lepas tu dia merasa China ni dia duk dia ke? Sebab dia pun dah ada prepare lah. Contohnya dia ambil minyak ikut darat dah, Rusia, ikut Asia Tengah. Dan dia tambah kekuatan laut dia. Dan dia ada base dia China dekat Kamboja, Rome. Okey, lepas ni pula kapal induk China ni nama dia Fujian 004 masuk. Hak ni dia gabung dengan peluru pandu dan tentera udara dia. Dan siap siapa kacau, dia boleh balah. Jadi itulah pendapat Ambong untuk kali ni. Saya awak ada apa-apa pendapat, Acu minta komen kak. Okey, bye.